kenalah pastikan awak bina ayat guna skop ni. Okay. S tu subjek. Okay. Saya perkenalkan, saya gunakan kaedah skop ni. Okay. K ni kata kerja. Okay. O ni objek. P ni penerang. Okay. Okay, contoh ayat kalau ikut skop ni. Adik, okay, kata kerja sedang bermain. Okay. Daripada di ke. Okay, betul. Pada, dari ke, di. Okay, betul. Semua betul. Alhamdulillah, semua boleh bagi jawapan yang betul. Okay. Okay, kita sambung. O ni objek. Okay, contoh objek yang saya bagi kat sini bola. Okay, kemudian di padang. Okay. Kemudian kita tengok pula kalau bukan menunjukkan subjek, bukan manusia. Okay, boleh subjek, bukan manusia. Okay, saksi tompok. Okay, telah mencakar, kata kerja. Objek, tangan adik. Okay, sehingga berdarah. Okay,